lestari, lambang kemegahan warga cemerlang. Minda sains, minda bestari, pemangkin generasi terbilang. UMT tonggak negara tercinta, membawa kita ke pesara dunia, teroka alam ciptaan Tuhan. UMT cita warisan. Sancak negara lestari, lambang kemegahan warga cemerlang. Minda sains, minda bestari, pemangkin generasi terbilang. UMT tonggak negara tercinta, membawa kita ke pesara dunia, teroka alam ciptaan Tuhan. UMT cita warisan, UMT cita warisan. Hadirin dipersilakan duduk. Fajar menjelma pembuka hari, sinar cahaya muncul perlahan. Majlis dibuka merendah diri, moga dipenuhi dengan keberkatan. Yang berusaha, Dr. Nur Fatihah binti Abdullah Sani, Ketua Pusat Kebudayaan dan Kesenian Universiti Malaysia Terengganu. Yang dihormati Saudara Alistair Thierry Anak Peter Unggang, Pengarah Program Ombak 2025, Pegawai-pegawai Universiti Malaysia Terengganu, Barisan Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program dan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka kata kami sembahkan Yang Raja dengan daulatnya, Yang Datuk dengan kuasanya, Yang Penghulu dengan hulunya, Yang Alim dengan ilmunya, Yang Dubalang dengan kuatnya, Yang Cerdik dengan pandainya, Yang Bijak dengan arifnya, Yang Tua dengan tuahnya, Yang Muda dengan takahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kebersamaan UMT. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan izinnya kita telah diberikan kesejahteraan, kesihatan dan kelapangan masa untuk hadir ke majlis pada malam ini. Mewakili Sekretariat Majlis, kami ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan serta
hadirin hadirat sekalian ke Malam Apresiasi Olahan Moden Budaya dan Alam Kearifan Ombak 2025. Bunga kemuning pengikat seri perhiasan busana Petri Kencana. Jemari 10 disusun rapi, meraih berkat dari Yang Esa. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis menjemput Saudara Muhammad Amir Mukri bin Abdul Muttalib untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. إن بالكريم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك بر جواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas Malam Apresiasi Ombak 2025 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang membuat taat kepadamu. Kepadamu jua ya Allah kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Saudara Muhammad Amir Mukri bin Abdul Muttalib atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis teruskan lagi dengan menjemput yang dihormati Saudara Ali Setiari Anak Peter Unggang, pengarah program Ombak 2025 untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Baik, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT dan salam seni Wadah Minda. Yang berusaha Dato' Nur Fatihah binti Abdullah Sani, yang dihormati Saudara Wan Darwisi Kazin selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UMT, Barisan Pegawai Pusat Kebudayaan dan Kesenian Universiti Malaysia Terengganu, yang ini adalah orang kuat PBS lah. Okey, para peserta pertandingan, barisan Jawatankuasa Pelaksana serta hadirin yang berada di atas Dewan. Setinggi-tinggi kesyukuran kerana kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Malam Apresiasi Ombak 2025, sebuah majlis yang diadakan khusus untuk meraihkan usaha, bakat dan pengorbanan semua pihak yang telah menjayakan Festival Ombak 2025 dari awal hingga ke penghujungnya. Sebagai pengarah program, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peserta yang telah menyertai pelbagai pertandingan sepanjang festival ini. Kita ada pertandingan memasak, kita ada pertandingan teater, seni suara, fotografi dan juga pertandingan tarian. Jadi penerimaan peserta itu memberansangkanlah. Sama ada anda berdiri sebagai pemenang ataupun tidak, kehadiran, keberanian dan kesungguhan anda untuk tampil berkarya merupakan sumbangan yang amat bermakna dalam menghidupkan seni, budaya dan warisan di peringkat universiti. Majlis pada malam ini juga diadakan sebagai tanda penghargaan
kepada barisan Jawatankuasa Pelaksana dan sukarelawan yang telah bertungkus lumus menjayakan keseluruhan pengisian Festival Ombak sama ada pada sesi pagi, petang maupun malam ini. Komitmen, disiplin dan kerja berpasukan yang ditunjukkan oleh anda semua menjadi tulang belakang kepada kelancaran penganjuran festival ini dan usaha tersebut wajar diraikan serta dihargai. Tidak dilupakan saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK atas sokongan dan kerjasama yang diberikan serta Pusat Kebudayaan dan Kesenian Universiti Malaysia Terengganu atas bimbingan dan sokongan berterusan dalam membangunkan ekosistem seni dan budaya di UMT. Hadirin yang dihormati sebagai Presiden Angkatan Anak Seni Universiti Malaysia Terengganu ataupun Akasia UMT, majlis ini juga menjadi satu penghormatan buat kami untuk meraihkan Akasia sebagai sebuah penyatuan kelab anak seni yang sentiasa konsisten dan tidak pernah jemu dalam mengangkat nilai kebudayaan dan kesenian. Akasia akan terus komited untuk menjadi wadah kepada mahasiswa seni dan di Akasia sendiri juga kita akan menghidupkan semula sanggar siswa serta memastikan seni dan budaya terus subur dalam landscape kehidupan kampus di Universiti Malaysia Terengganu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang hadir pada malam ini dan saya berharap agar majlis malam apresiasi ini menjadi satu kenangan manis serta pembakar semangat untuk kita terus memartabatkan seni, budaya dan warisan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Saudara Ahli Setiari Anak Bintang Unggang atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Terbang sekawan si burung merbah, batang selasih di Tanjung Dara. Padamu Tuan kami persembah santapan kasih juadah mesra. Majlis dengan segala hormatnya menjemput semua tetamu kehormat, div-div jemputan serta seluruh hadirin untuk menjamu juadah makan malam yang telah disediakan. Selamat menjamu selera. Hadirin sekalian, dalam alunan budaya yang tidak lapuk di zaman, langkah dan gerak menjadi bahasa, menganyam warisan menjadi persembahan penuh makna. Bagi membuka tirai persembahan malam apresiasi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Khairul Anam bin Kamarullah untuk mempersembahkan tarian tradisional beliau. Dipersilakan. Masakan anak tanggal lebih dari lantai rumah. Ada yang tak kena tegurlah dengan berhema. Cari
dalam jaga, dalam tidur, bukan sekadar berdikir dalam indah hatimu. Jome demo goyak jome, putih jange goyak ite, atas nama kebenaran, biar pahit kena telan. Dari dia kita dah tewe, pada dia kita pulang. Dia tak suruh benci orang, jangan kita kecek sumber. Sebabnya langit luas terbentang, di mana tegak tiangnya. Hai siang bertukar malam, siapa yang mengaturnya? Bulan bintang di mana puncak cahaya, siapa menentukannya? Entah bila pula perginya. Jome demo goyak jome, putih jange goyak ite, atas nama kebenaran, biar pahit kena telan. Dari dia kita datang, pada dia kita pulang. Benci orang, jangan kita kecek sumber. Dengarlah awe-we, ambo nak goyang we. Kalau gitu gak, hala timur lah awe-we. Terima kasih diucapkan kepada saudara Khairat Anam atas persembahan yang indah sebentar tadi. Hadirin sekalian, sepanjang Festival Ombak 2025, seni tidak hanya bernaung di pentas fizikal tetapi mengalir merentas ruang dan layar. Dalam keterbatasan masa dan tempat, para peserta mengolah bakat dan kreativiti melalui rakaman video, menghidupkan seni tradisi dalam bingkai digital masa kini. Setiap karya yang dihantar bukan sekadar rakaman, tetapi cerminan usaha, kesungguhan dan kecintaan terhadap warisan budaya. Atas dedikasi inilah malam ini kita berhimpun untuk menghargai dan meraihkan mereka yang telah menampilkan yang terbaik.
Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu iaitu sesi penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan. Oleh itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Nur Fatihah binti Abdullah Sani, Ketua Pusat Kebudayaan dan Kesenian, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu, diiringi yang dihormati Saudara Alistair Thierry Anak Peter Unggang, Pengarah Program Ombak 2025 untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baiklah, sesi penyampaian hadiah pada malam ini dimulai dengan pertandingan memasak makanan tradisional. Tempat ketiga jatuh kepada Saudari Raja Nur Aisyah binti Raja Aziz. Naib juara jatuh kepada Saudari Nur Suzana binti Muhammad. Dan juara bagi pertandingan memasak masakan tradisional Festival Ombak 2025 disandang oleh maafkan saya. Dan juara bagi pertandingan memasak masakan tradisi disandang oleh Saudara Muhammad Faizul Akmar bin Zainuddin. Seterusnya, bagi pertandingan seni suara lagu tradisional. Tempat ketiga jatuh kepada Saudari Nur Irsalina Aisyah binti Marhadi. Juara jatuh kepada Saudara Muhammad Faizul Akmar bin Zainuddin. Dan juara bagi pertandingan seni suara lagu tradisional disandang oleh Saudara Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad. Akhir sekali,
bagi pertandingan fotografi seni warisan. Tempat ketiga jatuh kepada saudari Sarini anak Jeffrey. Naib juara jatuh kepada saudara Ahmad Fadil bin Muhammad Haslin. Duka cita dimaklumkan bahawa saudara pemenang tidak dapat hadir pada malam ini, namun kita minta seorang wakil untuk mengambil hadiah kepada pemenang. Dan juara bagi pertandingan fotografi seni warisan Festival Ombak 2025 disandang oleh saudara Muhammad Haris Tajuddin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Nur Fatihah binti Abdullah Sani dan yang dihormati Saudara Alistair Thierry anak Peter Unggang atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin sekalian, dari gerak yang berbicara kita alirkan rasa ke dalam suara, menjadikan irama sebagai pengikat jiwa dan budaya. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput saudara Muhammad Syarul Nizam bin Razali untuk mengalunkan sebuah lagu yang bertajuk Fatwa Pujangga. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat menjamu selera. Yang atas, terimalah. Yang atas, terimalah daripada saya, Fatwa Pujangga. Ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan madah fatwa pujangga. Ku simpan suratmu yang itu, pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, sayang, cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, 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 seribu kali sayang, kemanakah risau hati kan ku alamatkan.
jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Mogalah dek kau tak putus asa, sayang pasti kelak kita akan berjumpa. Jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Mogalah dek kau tak putus asa, sayang pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syarul Nizam bin Razali atas alunan suara yang memukau sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis teruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi 2 lagi pertandingan yang diadakan sepanjang Festival Ombak 2025. Oleh itu, majlis sekali lagi menjemput dan mempersilakan yang berusaha Dr. Nur Fatihah binti Abdullah Sani, Ketua Pusat Kebudayaan dan Kesenian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu, diiringi yang dihormati Saudara Alistair Thierry Anak Peter Unggang, pengarah program Ombak 2025 untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bagi pertandingan tarian tradisional, tempat ketiga jatuh kepada Saudari Yasmin Zafirah binti Muhammad Yusri. Naib juara jatuh kepada Saudara Aiman Fawaz bin Solihin.
Dan juara bagi pertandingan tarian tradisional disandang oleh Saudara Muhammad Khairil Anam bin Kamarullah. Akhir sekali, bagi pertandingan Teater Interfakulti Festival Ombak 2025. Dan ini saya akan memanggil nama seorang daripada wakil kumpulan dan bersama-sama kumpulan akan naik ke atas pentas bersama-sama. Baiklah, untuk tempat ketiga jatuh kepada Saudara Muhammad Adib Farhan bin Abdul Razak dan kumpulan. Diminta bersama-sama ahli kumpulannya untuk naik ke atas pentas bagi sesi bergambar penyampaian hadiah. Naib juara jatuh kepada Saudara Muhammad Amzah bin Muhammad Ashraf. Dan juara bagi pertandingan Teater Interfakulti Festival Ombak 2025 disandang oleh Saudara Muhammad Faiz bin Aziuddin. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Nur Fatihah binti Abdullah Sani dan yang dihormati Saudara Alista Tiari anak Pita Unggang atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, tatkala cerita menemukan penghujungnya, kita satukan gerak, suara dan kisah dalam satu persembahan yang mengikat kenangan. Bagi menyempurnakan perjalanan malam apresiasi Ombak 2025, majlis dengan sukacitanya menjemput Afiq Syazwan untuk mempersembahkan nyanyian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terimalah lagu yang pertama. Kita enjoy sikit Lagu Ada Gajah di Balik Batu. Let's go. Semua dah habis makan belum Belum? Tapi bolehlah. Paling kuat sikit ni, saya nak dengar. Ada. Dewa. Sama-sama. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura enggak tahu. Yang atas. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah. Nanya melulu. Teng. Sama-sama ada gajah di balik ke batu. Batunya hilang, gajahnya datang.
kamu baru tahu. Paling kuat sekali dalam dewan, jom. Usaha saya boleh usaha. Tapi nggak gitu juga careless. Semua tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nanya melulu. Cepat, meja ujung. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Okey, siapa yang boleh menyanyi dengan Hafid? Hafid turun lah. Ada tak? Ada? Tak apa, kita cek student dulu. MC tak apa, biar bercakap. Rehat dulu. Mana? Cepat. Balik kuat lagi. Batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. ada gajah Di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. jangan diam begitu, ketiban gajah. kamu baru tahu. Terima kasih. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu. Ketiban gajah. Oi, jangan jatuh. Semua, kamu baru tahu. Yeay! Terima kasih UMT. Okey, nak lagi ke? Lagi. Okey, lagu ni semua duduk makan. Takut macam tak sesuai pula. Okey, tak apa. Kita nyanyi dulu. Yang atas boleh berdiri ke? Boleh ke? Boleh. Okey, lagu seterusnya ini, saya rasa kita terus straight lagu bintang lah. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, kalau macam tu, saya nak dengar suara anda yang dah makan. Jangan nyanyi kuat-kuat sangat. Takut nanti nasi tu keluar balik. Oh, tak apa, okey. Boleh kan? Okey, boleh. Kalau macam tu, dalam dewan, mana yang ada ni kita buat paling meriah sekali, boleh? Terimalah lagu Bintang. Okey, boleh malamkan sikit dewan. Yang atas, berdiri. Berdiri semua. Kita nyanyi ramai-ramai. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku hulur tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun apalah dayaku. Ku hanya mampu meratap di dalam ratapan. Paling kuat. Tak ada kah? Okey. Stand by ya. 1, 2, 3. UMT. Bintang.
Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu ku kesana walau telah direncana. Bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma ganti lain apa? Sama-sama. Lain suara. Terima kasih. Sama-sama semua. Bintang, hentikanlah tangisan yang akan menyiksa diriku. Bintang, dengarkanlah, ada satu pesan terakhir dariku. Bintang, kau pergilah, karena itulah yang terbaik untukmu. Jom kita nyanyi ramai-ramai. Paling kuat sekali yang atas. Lambaikan tangan anda. We go. Bintang dengarkanlah. Semua. Bintang jangan. Nanti malammu tiada berseri. Kita akan cuma. Oke, sama-sama kita. Paling kuat sekali. Lain suasana. Oke, go. Tangisan yang akan menyiksa diriku. Yang atas. Bintang, dengarkanlah, ada satu pesan terakhir dariku. Yang ujung. Bintang, kau pergilah, karena itulah yang terbaik untukmu. Bintang. Terima kasih. Wah, okey, dah berdiri kan? Dah berdiri kan? Okey, we want more. Don't worry. Hai, we want more. Okey, kalau we want 3 more. I need food. Tak adalah gurau je lah. Okey, baik. Jadi kalau one more, itulah yang atas tu takkan datang untuk 2 lagu kan? Hai. Itulah. Lepas ni UMT kena panggil saya buat konsert dah kat sini. Kan? Buat mini konsert dalam Dewan ni pun best juga. Ajak kawan-kawan saya, Hakim Rusli. Ajak Tajul. Kan? Okey, Cik Izzat boleh? Kita kemukakan projek ni. Cuma untuk malam ini hadiah untuk anda yang hadir. Kalau saya nak nyanyi lagu Kenangan Terindah boleh?
Sebab ini adalah kenangan terindah saya bersama dengan UMT setelah berapa tahun? Dari 2022, ya Encik Izzat 2022, 23, 24, 25, 3 tahun yang lepas. Sekarang baru datang balik UMT. Jadi, lagu kenangan terindah ni, Havoc tau. Havoc, dia macam hype sikit. Tapi hype dekat tempat masing-masing je lah. Jangan sampai turun bawah. Boleh? Yang bawah jangan berdiri. Di meja masing-masing je. Kita kena sopan-sopan ya baik-baik. Baik, jadi terimalah lagu yang terakhir, Kenangan Terindah. Kita nyanyi ramai-ramai. Semua hafal lagu ni? Hafal. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku, bagiku kaulah cinta sejati. UMT, are you guys ready? Baik, sediakan phone anda untuk nyalakan flashlight anda. 1, 2, 3. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. UMT, are you guys ready? 1, 2, 3, we go! Siapa nak menari? Paling hebat meja ni. Go! Picture, 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 picture. Oh, picture, 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 picture. Na 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 na. Oh, UMT. Bila adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan yang terindah. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Jejak yang telah terukir abadi, kenangan yang terindah. Terima kasih UMT, you guys awesome. Baik, jadi sementara itu cukuplah 3 lagu boleh Kalau nak kenalah panggil lagi. Lagi jiwa. Rindunya rindu. Lagi. Ke malam semakin dingin? Hilangmu tak terganti. Woi, dia minta banyak. Korang tahu tak meremang bulu roma saya lagu-lagu yang korang minta tu. Okeylah. Kenangan terindah sudah. Laki telefon petang tadi. Petang tadi sudah kan? Cakap sabar pula. Okey. Kalau macam tu. Kalau lagu malam semakin dingin. Kau rahsiakan menyelimuti hati.
juga kerana sikapmu itu. Okey ke lagu tu? Nyanyi dah. Boleh? Okay, Cik Izzat, saya belanja ni. Okey. Kejap, kita tunggu sebab lagu. Saya plan 3 lagu je. Jadi untuk UMT lah, jarang-jarang saya kemari. Jadi terimalah. Cupcake, nam, cupcake, nam, nam. Sekali macam seronok. Okay, one more. 1, 2, 3, go. Cupcake. Cupcake, nam. Terima kasih. Okey, baik. Jadi lagu dah ready. Are you guys ready untuk Malam Semakin Dingin? Kalau dah ready, terimalah Malam Semakin Dingin. Aku cuba untuk mendekati, tapi engkau tiada peduli. Tulusnya niat di hati, mungkin kau tersalah erti. Bukannya ingin merantai dirimu, ataupun mengikat janji. Masih ada banyak lagi harus kau pelajari. Aku serta senyum keramahan, biar kekal berterusan, tak hilang di tengah jalan. UMT sama-sama. Kau rahsiakan kedinginan menyelimuti hati. Aku juga kedinginan kerana sikapmu itu. Walaupun setebal mana selimut membaluti, aku masih kedinginan sepi tanpa berteman. Kedinginanmu kerana malam yang masih lagi panjang. Kedinginanku jauh bandingan dengan dirimu. Okey, MC nak duet? Nak jadi tajuk lah? Boleh. On-kan mic MC please. Aku ingin kemesraan serta senyum keramahan, biar kekal berterusan, tak hilang di tengah jalan. Kau rahsiakan kedinginan menyelimuti hati. Aku juga kedinginan kerana sikapmu itu. Walaupun setebal mana membaluti, aku masih kedinginan sepi tanpa berteman. Sama-sama. Kedinginanmu kerana malam yang masih lagi panjang. Kedinginanmu jauh berhilang dengan dirimu. Berikan tepuk tangan untuk MC kita. Usah biar malam tak berteman, usah biar siang kekosongan. Sudah
Bila kau memahami ketulusan hati ini, andai aku merajuk bawah hati dan kau pun membawa diri, siapa harus disalahkan? Pasti kita berdua. Sikit. Kita berdua. Thank you. Oh, Yeay! Terima kasih UMT. Terima kasih Festival Ombak 2025. Sekali lagi berikan tepukan untuk diri anda semua. Dan terima kasih juga kepada AJK kita semua di atas kejayaan anda semua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, okey? Okey ke saya datang UMT ni? Ya, nak lagi ke? Kalau nak lagi, kenalah jemput lagi. Boleh? Okey tak? Macam tak okey semua, semua tak okey. Ha? Apa dia? Oh, jemput Okey, baik. Saya tunggu panggilan anda. Baik, jadi saya ingin ucapkan selamat tahun baru buat pelajar-pelajar UMT. Semoga tahun 2026 ini menjadi tahun anda. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang and all the best dalam apa jua bidang yang anda ceburi. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi daripada saya, Hafiz Syazwan. Minta maaf kalau ada terkurang. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum semua. Terima kasih diucapkan kepada Hafiz Syazwan atas persembahan yang memukau sebentar tadi. Sebelum berpisah, majlis menjemput div-div kehormat, para pemenang dan para peserta untuk menyempurnakan sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan.